Sekarang mari kita ikuti perkembangan politik Sabah, khususnya PKR yang akan meneruskan mesyuarat mereka. Politik sudah tentulah mengikut perkembangan dan keadaan di mana perubahan dan juga kepimpinan dan sebagainya terus berkisar dari masa ke semasa, menyebabkan politik itu biasanya menjadi panas dan lesu bila tidak ada sesuatu perubahan kepada politik. Saya tidak berhajat untuk mengulas lebih jauh dan panjang lebar, tetapi memadailah sedikit-sedikit kita ikuti yang memerlukan perhatian umum untuk kita fikirkan bersama-sama kebaikan dan kesudahan politik itu untuk kebaikan rakyat keseluruhannya. Jadi kita tidak mempertikaikan apa-apa isu yang dibawakan oleh mana-mana parti, tetapi ianya adalah amat berguna bagi rakyat biasa untuk memahami isu-isu tersebut dan kepimpinan politik dari masa ke semasa demi kebaikan negeri Sabah atau negara Sabah yang mau maju ke hadapan. Tanpa politik yang stabil, sihat dan ikhlas, jujur, kita tidak akan sampai ke mana-mana. Sebaliknya, itu akan membawa negara Sabah ke lembah persengketaan dan kerusakan berbagai bidang dan masyarakatnya yang begitu berbagai kaum majemuk yang kita amalkan dan sudah pun turun-menurun budaya kita harus kita jaga demi kebaikan perpaduan Sabah. Walau bagaimanapun, politik itu sudah tentulah memberi sedikit sebanyak kebaikan dan juga kelemahan-kelemahan dalam politik. Mereka mencari nama, kedudukan dan sebagainya, sanggup melakukan apa jua yang kurang baik kepada negara dan masyarakat, khususnya Sabah. Jadi kita sebagai rakyat biasa yang bawahan haruslah menilai, menimbang sebaik-baiknya politik itu untuk kebaikan kita, rakyat bawahan. Mereka harus memikirkan, kita harus memahami silok-bilok, orang bilang tandang terajang politik dan permainan mereka, pemimpin dan juga parti-parti berkenaan yang aktif untuk memimpin atau mengetuai kerajaan di Sabah. Tidak kiralah parti dari mana, tetapi mereka sudah tentu mahukan kuasa, sama ada parti dari mana-mana politik ataupun di luar daripada Sabah. Tujuan mereka juga adalah untuk berkuasa. Tanpa kuasa sudah tentulah mereka tidak mampu melakukan apa-apa juga. Sebaliknya, adanya kuasa juga akan mendatangkan sedikit sebanyak apa yang disebut kekeliruan ataupun ketidaktentuan, ketidakstabilan, dan menjadikan masyarakat khasnya Sabah bingung atau kucar-kacir. Inilah kita harus berhati-hati apabila ada idea-idea atau parti-parti mana parti yang cuba memisungkan pahaman kita untuk kebaikan rakyat dari segi pembangunan ekonomi dan sebagainya. Berbalik kepada isu utama tadi, iaitu di mana adakah sesuai atau masanya
pertukaran kepimpinan GRIS itu diperlukan, ataupun sebaliknya. Saya tidak mau mengulas lebih panjang isu ini kerana orang-orang politik lah atau parti-parti yang aktif lah akan memikirkan sedalam-dalamnya. Apa-apa pun kita berhak melihat, mendengar dan mengikutinya. Kita akan timbangkan apabila sampai masanya nanti untuk kita membuat pilihan membentuk kerajaan Sabah seterusnya. Itulah pada pandangan dan pendapat saya buat kali ini. Apa-apa pandangan pendapat anda, sila komen dan seterusnya, like, share dan subscribe demi kebaikan kita di masa ini dan seterusnya akan datang. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi di channel Awangko Adi. Selamat berehat ujung minggu.